Aku tak nampak lah kaki dia kat mana. Astaghfirullahalazim. Hei. 640. 6. Hai, cepatlah. Dia tak nampak kita kalau kita masuk air ni. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube Ozio. Pada video kali ni guys, aku nak main game Hotel 2. Di video sebelum ni aku dah main game Hotel 1. Dan ending dia tu aku tengok kawan aku yang bernama Harry ni, dia telah diculik dan telah diubah menjadi sebuah boneka. Dan akhirnya aku pun ikut diculik juga guys. Mungkin di Hotel 2 ni aku akan dapat menyelamatkan diri aku dan menyelamatkan kawan-kawan aku. Jadi tanpa buang masa, let's go kita play game sekarang. Kalau korang perasan di dalam Hotel 2 ni, dia tak ada jauh perbezaan pun tahu. Dia punya menu ni dengan Hotel 1. Kita akan main di mod biasa, tapi sebelum tu kita baca sedikit info tentang mod mudah ni guys. Musuh perlahan, musuh tidak dapat melihat atau mendengar dengan baik. Bahaya tambahan dan 5 nyawa. Kalau di mod biasa, musuh cepat, musuh melihat dan mendengar dengan baik. Bahaya tambahan 3 nyawa sahaja. Kalau di mod mudah tu ada 5 guys. Hilang. Tolong bantu kami mencari mereka. Nama Samantha, umur 12 tahun, jantina perempuan dan rambut dia hitam guys. Ketinggian dia pula 1.5 meter. Oi, tinggi budak umur 12 tahun 1.5 meter. Kira tinggi lah. Okay, jom kita play game. Kita tengok. Ni dalam episod sebelum ni dia nak tunjuk lah Hotel 1. Mungkin ada setengah orang yang dia download tu Hotel 2, dia tak download Hotel 1. Jadi dia tak tahu jalan cerita game ni. I wonder where those kids are after all. Wow, she's so pretty. I hope she'll be fine. Weird. Why does the light come from the wall? Kenapa cahaya datang dari perigi? Sebab aku pun tak tahulah kenapa cahaya datang dari perigi. Mungkin dalam perigi tu ada penanggal kot. Come on, let's go to bed now. I'm really tired. Ni Harry. Tapi kalau tak silap aku dekat Hotel 1 tu, akhir sikit tu Harry dah jadi jadi bear, dah jadi boneka. Dia dah jadi bukan manusia guys. Sangat menyedihkan lah. Dan akhirnya kita ditangkap. Kau boleh tengok. Ni dia perasan. Inilah dia yang kita ditangkap tu. Okay, kita terbangun dekat mana ni? Kita terbangun dalam penjara guys. Wah, sebelum tu kita kena tangkap dengan abang bertopeng tu, penculik bertopeng tu. Di manakah saya? Lah seperti penjara zaman pertengahan. Saya menyeramkan ni. Kotoran. Ada tai kat sini. Kita angkat batu ni dulu. Okay, kita nak pergi ke sel sebelah ni. Okay, mantap. Ada catatan guys kat sini. Hari keempat, nampaknya dia tidak akan membenarkan kami keluar. Mungkin dia memerlukan wang tebusan, tetapi ibu bapa kita tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepadanya. Dan sangat sejuk terdapat lipas di mana-mana. Ia menjijikkan. Mereka sentiasa ini tak penting lah. Jadi ni kat sini ada penyodok skop. Kita ambil satu, kita sodok kotoran ni. Untuk apa? Untuk kita kabur, menyelamatkan diri keluar daripada sel penjara ni lah. Okay, kita keluar guys. Kita naik ke atas. Kita gali. Kita gali sikit je, tapi macam mana kita boleh naik sampai ke atas ni? Kita turun bawah. Tengok-tengok dulu kat sekeliling ni ada apa. Ada sel penjara yang tak ada orang guys. Tapi mungkin kita seorang je dekat dalam sel penjara ni, dekat dalam penjara bawah tanah ni. Ada batu dan ada piala kat atas ni. Kita ambil dulu. Kita cuba baling. Oh mantap. Ada satu piala. Ui, ada orang lain jugalah.
Your name is Oh, Tom, ini yang right? Samantha tu kan? Yeah. How do you Ya, know saya me? Tom. You were called into the director's office last month. Do you remember? Oh, Dia kenal kita guys. Macam mana boleh kenal I kita? skipped a lot of classes back then. You were unconscious all day. Dia tahu juga. That was a hell of a beating you took. I guess. I don't even remember how he caught me. And you're Samantha, right? Dia tahu guys Yeah. tentang aku. I'm just Sam to my friends. But Macam mana dia I'm boleh tahu? never gonna see my friends again. So, Wait, how did you end up here? that guy with the rabbit mask caught me off guard. I woke up here. Later, he brought Billy and Emma. They prayed on Tengok sikit, mungkin ada As you can petunjuk. see, it didn't help. Long story short, nothing good. Do you mean you were the first? I see. You won't believe it. I saw him turn my friend into a doll. Yeah, I know. I know a lot about him, unfortunately. In fact, pretending to be his friend has saved me so far. Until I decided to try to escape last week. Kenapa? Now, no more chances. Kaki dia ada Seeing jari how guys. you're a nice wooden doll. Wait! Let me help you escape. Aw, come on. No Kaki dia ada jari. chances. Your friend, Harry, spent half Dia the kata tak night ada trying peluang. to figure out how to Ada. escape. Ini You Fuzio. saw the result. Fuzio boleh menyelamatkan You dia. get caught right after getting Bawa out the dia door. keluar daripada So enjoy your freedom while kawasan you ni. can. Don't say that, Sam. Here's my walkie-talkie. Oh, I've got kita another bagi one dia at the farm. walkie-talkie. I'll find it and get back to you. Yeah, give it a Ni shot. walkie-talkie yang Maybe Harry you'll get punya tu lucky. kan? Okay. Sekarang ni, kat depan sana ada pintu. Ni ada simbol-simbol ni, aku pun tak tahulah ni simbol apa. Tapi mungkin ada kegunaan dia. Tapi di hall test sebelum ni pun ada simbol-simbol tu, tapi tak ada kegunaan apa pun. What? What? Kita keluar-keluar je kita nampak. Run, run, run! Run! Lari, 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 lari. Kita belok mana? Sini ke sini? Kita masuk sini lah. Dekat depan. Alamak, jalan mati ke? Oh tak. Oh, dia dekat je. Nasib baiklah kita dapat selamat guys. Kita naik atas, kita keluar dulu. You can hide and run as long as you want. Sini ada apa-apa ke? Won't Kat sini tak ada apa-apa. Okey lah. Kalau tak ada apa-apa, kita cuba cari barang kat tempat lain pula. Kat sini pun tak ada apa-apa. Suara dia tu masih dekat guys. Mungkin dia masih dekat bawah tanah guys. so Dekat terowong sana. Kita dah keluar dah. Oh, ada kepala pipe. Ada satu piala juga kita dapat. Mantap. Oh man. Suara dia dekat lah guys. Oh ya, yeah. Suara dia memang sangat-sangat dekat. Kita juga dapat satu magnet. Itu je yang ada kat sini. Dia nampak. Alamak, dia datang. Oh man. Oh man. Ambil satu piala dulu, piala bola. Oh, dia dah tak kejar. Jom kita pergi tempat lain. Kita pergi ke ladang guys. Ladang ni kata selaku kat hotel 1 tu ada ban ayam. Yang kita kutip telur ayam tu, awal mula kita diculik. Okay. Semoga di ladang ni banyaklah item yang kita akan dapat. Oh, dekat dalam tu ada item guys. Ada apa ni? Kita dapat penghalau. Apakah ini penghalau nyamuk? Oh, tak tahulah. Sam, do you copy? Can you hear me? Samantha call kita guys. Tom, did you make it? Betul tu. I told you not to Samantha. doubt me, didn't I? All right. Take the king's crown. You earned it. Oh, kita yang tu call dia, bukan kita. Dia yang call kita. Oh, Oh, wait a kita minute. dapat satu While you were gone, gear I juga. came up to something. The kidnapper has the only key to the Alhamdulillah. cell. Kita masuk ke ladang ni je. Baru mula game kita dah dapat Tom, banyak don't be item so guys. confident. He's older and much stronger than you. Listen,
Mudahlah kerja aku kalau macam ni. And he almost always eats with me. That's the only Kau boleh time his baca cell door is open. dia tulis ni. And so I thought, Aku masih nak baca sebab terlalu I might panjang. try feeding him some sleeping Kita lebih pills if fokus he can untuk get cari them. item lah. Sounds like a plan. Mrs. Martinez has all sorts Kita of dapat things in juga, her medical cabinet for lighter. favoring students. Surely there Mantap. must be some sleeping pills in Lighter there ni to guna calm dia them untuk apa? down. I'll look for Mungkin it. masuk dalam terowong Great. tadi tu. But there's Ada another kawasan yang gelap. problem. My Itulah leg. mungkin guna I lighter have ni no guys. idea what to do with it. It's like there's no keyhole on these shackles. Kita masuk mana? Kita masuk mana? Tahu sini je I'll dulu. see what I can come up with. Just give me some time. Saya akan lihat. Well, Nah, saya mempunyai banyak masa. Sekurang-kurangnya sehingga saya berubah menjadi sekeping kayu. What? I'll hurry up, don't Oh, worry. dia jadi macam Harry itulah. Yang dia jadi thanks, boneka tu Good kan. luck. Hope to see Jadi you anak again. patung kayu. Samantha, the king's crown is still mine. Everything will work out. Just wait, I'll be right back. Kita mendapatkan apa guys? Kita ambil ni batu sebab tadi aku nampak dekat atas kanan kuda ni ada piala. Piala tu kalau nak ambil kita kena pakai batu. Aisyah, tak kenalah pula. Tak apa, kita cuba ambil. Kita berlari. Penculik tu masih belum muncul guys. Mungkin baru mula. Dia tak munculkan diri lagi. Mantap. My Kita collection dapat is piala. Seterusnya ada apa kat sini? Ada tangki minyak guys. Tapi tangki minyak ni macam kosong je. Betul ke? Tangki minyak kosong kan betul? Tangki minyak ni kosong guys. Ada piala bola satu lagi. Apa guna piala bola ni? Untuk apa kita dapatkan piala bola ni? Begitu banyak item yang kita dapat dekat ladang ni guys. Mungkin nanti dekat bahagian map-map lain dia tak berapa banyak lah item yang kita akan dapat. Oh, map dia pun dah berbeza lah. Tengok, ada stesen kereta api. Kalau sebelum ni tak ada stesen kereta api. Dan saya ni, kita pergi ke mana dulu? Oh ya, aku lupa. Dekat sini ada catatan. Tom, kemana awak pergi? Kau ingat tak sama cikgu? Kena pergi cari anak hilang. Saya akan kembali sebaik sahaja kita selesai. Ambil kunci ambil kunci sekolah dekat nota ini dan pergi belajar di perpustakaan. Rumah masih dalam pengudaan. Cuba jangan masuk lagi. Okeylah. Apa mana kunci sekolah guys? Oh, ini kunci sekolah. How to spend more time Mak with your kita suruh friends. kita pergi sekolah ni. Tengok kita dapat berapa item ni. Kita dapat dah 6 guys. Kita tahu kunci sekolah dekat dalam ni. Lepas tu kita pergi sekolah dulu. Sebab dia petunjuk dia tu suruh kita pergi sekolah. Okay guys, sekolah tu ada lagi item yang kita perlukan. Okay, kita ambil kunci kat bakul. Kita buka pintu. Assalamualaikum. Now the whole school is at my disposal. I'll find you anyway. Dekat mana? Dekat mana guys? Weh, dia dekat situ lah pula. Masya Allah. What's that? Dia mendengar bunyi guys. Kita perlu ke mana guys? Tak ada apa-apa item dekat sini. Penculik tu nampaknya dia naik atas. Kita pergi sini dulu kalau dia ke sana. Kita kena cepat. Masa kita semakin suntuk. Kita tak nak membuang-buang waktu lagi. Dekat sini ada apa lah Tak ada apa lah Oh, ada piala bola. Ni apa ni? Oh, kita nak ambil magnet tu kena pakai lighter. Okay, faham. Dia datang. Oh no. Soal dia sangat dekat guys. Aku yakin dia dekat kat sini. Aku yakin dia datang. I thought we were already friends. Oh man. Woi, dekatnya dia dengan aku. Oh shit. Can't hide forever. Anda tidak boleh
Kemana ku harus pergi? Tak ada apa-apa item pun dekat sini. Come out. Don't be Okay. afraid. Yelah, betul. Tak ada apa-apa pun kat sini. Kita pergi kat tempat asal kita balik ladang. Sebab aku nak ambil beberapa item dulu. Apa yang kita perlu buat Kita ambil penghalau nyamuk dulu. Kita ambil penghalau je, bukan penghalau nyamuk. Kita ambil lighter untuk ambil magnet tu guys. Macam ditunjuk kat dalam buku tadi tu. Kita perlukan lighter untuk ambil buku tu. Let's skip. Mana lighter aku? Lighter aku mana? Ini dia lighter aku. Faham, aku tak jumpa dengan si penculik bertopeng lah. Abang penculik. Weh, dia dekat depan. Lama. Dia datang lah pula. Oh no. Cepat. And the Nobel Prize in Physics goes to Mana ni guys? Tom Randy. Oh, dia dekat depan sana. Tengok. Dia jalan ke sana. Weh, dia perasan aku. Oh man. Where? Kabur. Lari. Weh, dia dekat lah pula. Macam mana ni guys? Apa yang kita perlu buat? Dia mengejar aku. Oh, lajunya dia lari. Oh, dia dah tak perasan aku. Dia perasan aku lagi lah pula. Alamak. I thought we were all ready, friend. Tak apa, kita relax. Kita kena relax, santai. Kita dah ambil magnet. Sekarang ni kita pergi ke basikal. Kita nak pergi ke stesen kereta api. Okay. Kita pergi ke stesen kereta api. Kita nak explore tempat tu pula lah. Ada apa je kat sana? Aku pun tak tahulah. Okay. Sekarang ni kita ambil penghalau. Oh, aku nampak kat depan sana ada lighter. Ada lighter pula. Ada piala bola. Lalu sinilah. Sebab kat sana ada abang penculik. Nanti kita kena tangkap dengan abang penculik. Tengok dekat sekeliling ni ada apa. Ada apa kat sini? Ni boleh buka ni aku rasa. Ada apa kat sini? Oh, ada piala bola. Mantap. Nampaknya abang penculik jauh daripada sini. Something to scare the bees away. Oh, penghalau ni guna dia untuk sarang lebah ni guys. Okay. Dan sarang lebah ni ada tali. Mantap. Dekat mana abang penculik? Oh, sepertinya dia dekat dengan aku guys. Thought we were all ready, friend. Oh, dia dekat tepi tu guys. Lama. Oh shit. Oh, dia datang sini lah pula. Find you when Dia datang sini lah pula. Tu nampak kaki dia. Oh man. Tak apa, kita ke sini lah. Kita nak ambil piala tu. Nampaknya dia kat mana guys? Aku tak nampak lah ada kaki dia kat mana. Astaghfirullahalazim. Hei. Terbaling dia tu dulu. Allahu Akbar. Oh, dia patah balik guys. Nampaknya dia patah balik. Oh, lega. Selamat. Kita ambil tali. Kita dapat satu tali. Taruh sini. Aduh. Nasib baik kita tak ditangkap guys. Hampir saja aku ditangkap tadi. Ada apa? Assalamualaikum. Dapat apa ni? Senduk.
senduk sup. Buat cedok sup. Ada apa-apa ke dekat sini? Nampak macam tak ada apa-apa. Tangki minyak. Looks like an oil Ada tank, tangki minyak but the tap's gone. untuk isi botol kosong tadi kita dapat tu. What was that? Found it. Dapat piala bola satu. You can't outsmart me. Dia ada kat tepi pagar tu. Alamak, aku terkepung lah pula. Macam mana aku nak lari ni? Tommy, Weh! four out of men has Oh. been waiting for Oh tidak. Dia kejar aku, dia kejar aku. Keluar sini lah, keluar sini. Laju guys, dia lari. Aku tak dapat nak tinggalkan dia. Terlalu laju dia lari. Tapi tak apa. Ini Fuzio lah. Kita lari lagi laju daripada dia. Tapi ke mana? Kita pergi ke ladang dulu. Kita settlekan tempat-tempat yang kita dah tahu apa yang kita perlu buat. Tapi ke ladang kita perlu buat apa yang Sekejap aku ingat dulu. Kita pergi ke ladang ni kita perlu buat kita perlu gunakan tali dan magnet. Kalau tak silap aku kita perlukan tali dengan magnet. Sebab sebelum ni aku dah berlatih beberapa kali lah untuk fahamkan game ni. Sebab kalau aku tak faham, macam mana aku nak menangkan game ni kan? Macam tu lah. Okay, kita ambil tali dulu ke? Kita ambil tali dulu lah. Mana abang penculik? Weh! Dia dekat situ lah guys. Ni atas. Ni atas. Astaghfirullahaladzim, lajunya aku turun. Okey, kita keluar dulu. Kita keluar. Kita ambil magnet. Okey. Dekat mana abang penculik guys? Dekat mana? Aku rasa oh, dia ke sini, dia ke sini. Kita ke sana lah kalau macam tu. Nasib baik aku tak tangkap. Dekat sangat tadi tu. Okey, dia ke sana. Aman. Selamat. Ayo. Now we need something to put the magnet down there. Okey. Kita ambil apa dalam ni? Spana tak silap aku dalam longkang ni. Kan betul? Kita ambil spana. Lepas tu kita dapat guys. Mantap. I thought we were already friends. Kau nampak tu dekat depan tu? Dia tengah cari kita lah guys. Okay. Dia cari kita mencolokkan di meh sini. Kejar. Dia takkan dapat punya lah. Mana dia? Dekat belakang aku guys. Kita ambil batu dulu lah. Kita dah terkepung. Mantap. For this. Kita lari. Ya, dia dah sakit kepala tu kena baling dengan batu. Kalah dengan budak umur 10 tahun. Kita pergi ke sekolah dulu. Spana ni guna dia untuk buka kawasan udara guys. Saluran udara dekat tingkat 2 tu. Kalau tak silap aku spana ni guna dia tu lah. Ambil spana. Assalamualaikum. Ada sesiapa ke kat sini? Dia dekat bawah. I'll find you anyway. Kita masuk sini. Kat sini pun kita kena check dulu. Takut ada apa-apa item. Ada apa-apa item yang kita boleh ambil. Excellent. Mantap. Kita belok sini. You can't Kita belok sini. me. Lepas tu kita jumpalah kipas ni. It's spinning too fast. Lah berputar terlalu laju. Saya tidak akan mahu saya mahu terjun. Terlalu laju lah pula tulisan dia tu. Mungkin kita kena baling ni. Woohoo, mantap. Pintu ni kita nak buka dulu ke? Biar dululah. Can't Kita hide. tengok dulu dalam ni ada piala. Ni sepertinya bilik guru guys. Bilik guru besar ke apalah. Kepala sekolah lah. Noise. Dia ketua sekolah ke apa.
Sebab nampak macam seorang punya je ni. Ada komputer, Can't hide catatan. forever. Kita tengok komputer dulu. Dia kata masukkan kad laluan. Selamat datang ke window. Kad laluan dia apa kan? Kita carilah apa-apa. Mana dekat sini ada apa ni? Santa's waiting for Oh, mungkin nombor-nombor lah adalah kad laluan dia. Nombor apa-apalah. Dekat piala ni kan banyak ada nombor-nombor. Kita cari masukkan yang nombor kat piala bintang ni dulu. 1983. 1983. Kita masukkan 1983. hide. 1983. Boleh tak? Oh, salah lah pula. Kita cuba masukkan bola pula. 1995. 1995. 1995. Oi, salah juga. Kita pergi ke piala bintang. Guru besar terbaik daerah 1989. 1989. 1989. 1989. Boleh tak? Alamak, tak boleh lah pula. Tersisa 2 je saja guys. Mungkin salah satu ni lah adalah password dia. 1997. 1997. Forever. 1997. Oh, dapat. Ada apa ni? Winnie Kekok. Skor terbaik 0. Oh, game. Game apa ni? Game panda tangkap madu. Kita cuba try main dululah. Find you. Hehe. Panda beruang makan madu kan? Beruang apa ni? Kalau kita tahu dalam cerita tu dia makan madu. Seronok. Tapi itulah, kita skip je sebab kita bukan nak tengok benda tu. Apa ni? Peti masuk 1. Andrew, saya yang manis. Saya tinggalkan salinan kunci bilik perubatan untuk anda di nombor peti Mel pejabat pos 22. Semua milik anda, Puan Martinez. PS, saya tidak sabar untuk memulakan vaksinasi. Anda sepatutnya melihat wajah kanak-kanak semasa tangkapan di bawah bilah bahu. Pemandangan untuk dilihat loh. Okey, pejabat pos 22. Pejabat pos ni tak silap aku dia dekat stesen minyak guys. Kan ada banyak kan macam tempat lokal-lokal untuk isi surat tu. Yang dia kata ni yang ke-22. Great. Okay, Now I ingat. know where to look for Masuk the kau dalam medical otak. office. 22. 22. Okey lah, mungkin kita dah ingat. Jangan lupalah, susah nak sampai ke sini. 22. Dia tak dekat sini lah pula. Dia tak dekat sini. Aman. Selamat untuk kita lalu. 22. Ingat 22 guys. Kita pergi ke stesen kereta api. 22. Kita kena ingat, kita tak boleh lupa. Apa salah sangat ni? Okay, sampai mesti ada dekat-dekat sini je. Biasanya macam tu lah. Oh, dia dekat depan tu. Dia dekat depan. Awas. Okay, dia ke mana tu? Hey, sini. Kejar aku. Okay, let's go. Sekarang ni kita kena laju lah sebab kita nak tinggalkan dia. Kita nak masuk ke pejabat pos tu. Pejabat pos tu kita dapat apa? Catatan 22. Mana 22? 640 guys. 640. Go back to your 640. 640. ready, friend. 6. Ay, cepatlah. Alah.
Kita dah dapat buka dah tadi. Get out of here. Oh tidak. Kenapa ni? Sikit je lagi tu. Kita dah dapat dah tadi barangnya. Aduh hai. Can't hide forever. Oh menyesal aku tadi. Kenapa aku tak ulang. Kenapa aku tak bawa si penculik tu pergi jauh sikit daripada pejabat pos tu. Aku dah ketangkap dah. Aduh, satu kesilapan yang kita telah lakukan guys. Kalau tidak kita mungkin boleh menangkan game ni tanpa kita ditangkap. Tanpa kita ditangkap. Out. Don't be afraid. Aduh hai. What's that? Tapi kita tak boleh buka terus pintu ni. Sebab aku dengar suara si penculik tu dekat lah guys. Dekat dengan pintu ni. Jadi aku takut buka-buka je pintu ni, jumpa dengan dia. Okay. Weh. Dia dekat depan aku lah guys. Oh tidak. I thought we were already friends. Ambil batu. Pam. Badan muka kau. Dia dah pening tu kepala dia. Dia kena balik dengan batu kan. Batu merah, batu 20 sen. Sekarang ni kita pergi ke stesen kereta api. Okay, kita pergi stesen kereta api. Okay. Pertama yang aku sampai ke stesen kereta api ni, aku nak ambil 2 kunci merah tadi tu, yang warna merah tu, dan piala dekat atas bumbung. Go back to your cell. Kembali ke sel anda. Alamak. You can't hide. Dia dekat mana guys? Dia dekat mana guys? Aku tak nampak dia dari tadi. You can't outsmart me. Oh, kau mau tengok. Dia perasan ke tidak kita kalau macam ni? Nampaknya dia tak perasan guys. Tom, I thought we were already Sekejap. friends. Kita pancing dia jauh sikit. Hei. Kejar pun dia. Alamak. Kita kena kejar lagi lah pula. Kita yang panggil dia. Okay, cepat. Kita tak boleh lambat ni. Ni kita kena cepat. Aku rasa kita lalu sini je. Catatan 22 640 Ayo 640 guys. Okay, aman, selamat. Okay, kita tahu kunci tu kat basikal dulu. Kita tengok dia masuk dalam. Kita ke sini lah. Weh, dia perasan. Macam mana boleh perasan aku? Oh tidak. Kita ambil batu dulu. Hey, come on, sini. Bersedialah untuk ubat pening. Punish you for this. Okay, kita ke sini dulu. Dia dah hilang pening kan pula. Lama. Weh, lari. Kita dah settlekan kawasan stesen minyak, stesen kereta api ni. Sekarang kita pergi ke mana? Kita pergi ke sekolah dululah. Kita dah dapat kunci sekolah tadi. Kunci sekolah yang kedua. Kunci klinik yang dekat sekolah tu. Jadi sekarang ni kita nak buka pintunya dululah. Yang warna merah ni. Okay, Assalamualaikum. Kita sebagai umat Islam, kita kena bagi salam dulu masuk. Super! Weh. Dia macam dekat lah. Aku tak boleh terus ambil. Aku kena pastikan dulu kedudukan dia dekat mana. Takut aku dah masuk bilik tu sekali dia ada dekat.
Kan aku dah kata dia dekat je. Hey, Where are you? hey, saya kat sini. Dia kejar aku lah pula. Oh no. Oh no. Tak apa. Inilah masanya untuk kita masuk ke klinik sekolah. About? Don't be. Okay. Kita ambil ni. Ada piala. I wonder how many Ada there piala are. bola guys. Okay. Ini sahaja yang kita perlukan. Sekarang kita kembali ke sarang. Aku nak buat apa kat sarang ni? Aku nak ambil botol minyak. Botol minyak kosong. Tak silap aku dekat sini. Mana? Oh tak. Itu dekat ladang guys. Aku terlupa lah. Yelah, sebab game ni lama sangat, jadi membuatkan otak aku ni blur. Aku jadi lupa. Okay, kita ambil. Tak sini. Terus sekarang ni kita pergi ke stesen minyak. Stesen kereta api, stesen minyak pula kau. Sesat mana aku ni? Ayo cepat. Kita mengejar masa ni. Kita tak naklah video kita ni nanti terlalu panjang jadi kita nak cepat. Dia dekat depan aku. Aku pun tak perasan dia dekat depan aku. Don't be afraid. Dia masuk sini. Hey. Okay, kita dah siap sedia sekarang ni. Okay, kita kena cepat. Kita kena teliti. Saya tak nak balik ke sel penjara tu. Yeah. Ianya tidak menyenangkan. Kita ambil botol minyak kosong ni. Mantap. Oh lama. Dia dekat depan dah pula. Oh lama. Dia ada dekat depan loh. Astaghfirullahalazim. Dia dekat je guys. Dia dekat sangat dengan aku ni. Wow. There. Nampaknya kita gunakan strategi cerdik kita. Masuk sini. Dia kejar kita. Kita keluar sana nanti. Hey, come on. Hey, go. Where are you? Guys, kita dah selamat. Kita ambil botol minyak. Lepas tu sekarang ni alamak dia kejar. Dia kejar kita guys. Oh no. Can't hide forever. Alamak. Kita nyok kat sini dulu. Semoga saja dia tak nampak kita guys. Kita tunduk sikit. Jauh dia tak nampak. Kalau dekat mungkin dia nampak. Kita jalan dengan perlahan. Kita melihat dia di mana. Kita pergi ke saya pula. Sebab saya ni je yang aku belum masuk guys. Belum pergi. Kawasan ni je aku belum pergi. Okay. Sekarang ni kita perlu buat apa di sini? Oi. Dia dekat depan sana pula. There. Okay, dia dah pening. Dah high. Mantap. Kita dapat satu. Kita dah selamat. Just waiting for you. Dia dekat situ. I guess I could push it. Oh no. Alamak. Kenapa lah aku asyik serempak dengan dia je ni? Ready, friend. Dia dekat sana. Mungkin dah selamat. Oh, kita boleh tolak troli ni. Oh, tak pecah. I don't think it's Kita heavy perlu buat apa enough. untuk pecahkan kayu tu?
Cuba kita tolak balik. Boleh tolak balik ke? Boleh tolak balik guys. Weh, dia datang. Alamak, dia datang. Mungkin kita cari sesuatu pemberat untuk letak kat atas troli tu. Oh ya, ini ada satu biji. Apa ni? Betul ke? Bag biji. Biji timah kot. Dia datang. Dia datang guys, dia datang. Semoga saja dia tak nampak aku kat mana. Sebab agak jauh ni. Alamak, dia datang. What the? Okay, kita dapat satu karung guys. Dapat satu apa ni? Dia turun ke bawah nampaknya. Wow. Aku tak terserempak lah dengan dia. Aku tak nak terserempak dengan dia. Okay, kita tolak lagi troli ni. Kita ambil. Kita masukkan dekat sini. Mantap. A couple more of these bags and I'll be huge. Masih tu juga. Berapa lagi bag ini? I thought we were already friends. Guys, kita ambil bag kita ni. Mana dia? Oh, dia dekat bawah. Jadi kita selamatlah untuk pasang ni. Jadi sekarang ni kita pergi ke mana dulu guys? Kita pergi ke sarang dulu. Kita pergi sarang dulu ke? Sekejap. Aku sekarang ni tengah cari beberapa barang aku yang aku tak ingat aku tahu kat mana. Jadi kita pergi ke satu-satu checkpoint. Checkpoint ya. Satu tempat lah. Sebab aku pun tak ingat ni mana barang aku taruh. Kita masukkan kat sini dulu. Lepas tu itu je ke? Kita pergi ke sekolah. Kita skip je lah. Ada. The basket is already full. Alamak, dia datang. Cepat, kita kena bersembunyi. Tommy. Kita kena cepat bersembunyi guys. Dekat sini dia tak nampak sebab jauh. Jarak kita antara jarak kita dengan dia tu jauh guys. Jadi dia tak nampak. Okay, kita tunggu lama lah sikit sebab kita takut apa guys. Kita takut dia masih dekat jadi dia perasan nantinya. Silap. Patutnya aku ke ladang bukan ke sarang. Sarang tu salah tempat dia. Kita patah balik lah. Aku dah main cukup lama dah ni. Dah dekat sejam. Tapi kita masih belum dapat selesaikan game ni. Jadi aku rasa aku akan lebih cepat lagi. Dah dekat depan. Okay, aku akan bermain dengan lebih pantas lagi. Sebab dah hampir 1 jam dah aku main ni. Alamak, dia dekat situ lah pula. Ambil batu dulu. Hey. Abang jahat. Come. Okay. Tapi sudip ni kita berlari dengan sekencang-kencangnya untuk ke sini. Okay. Mantap. Okay. Dalam ni tak silap aku akan ada kasut boot. Betul ke tidak? Betul guys. Exactly for this day. How is he in there? I'll find. Okay, sekarang ni kita akan tahu kasut boot aku ni dekat sini ke dekat mana. Muat lagi tak? Muat. Kita pergi ke saya. Ada apa dekat saya ni? Weh. Apa salah aku sampai-sampai dah kena kejar?
Okay, kita tengok dia je daripada jauh. Dia dah tak nampak dah kita kat mana. Sekarang kita ambil lah barang. Ada apa tu? Ambil minyak hitam tu. Dah cukup 3. Tolak. Okey, mantap. Dah pecah guys. Dia cukup berat, dia akan pecah. Selamat. Tahu minyak pelincil. Kita dah tahu minyak pelincil. Keluar dulu. Guys, dia dekat mana guys? Kita ambil ni dulu. What a weird noise. Dia tak ada. Mantap. Kita pasang kat sini. Ya. Dan kita ambil piala bola. Okay, tak ada apa-apa kat situ. Oh, dia dekat depan ni je. Dia dekat depan ni je guys. Oh, dia perasan aku lah pula. Dia perasan aku guys. Dia perasan aku lah pula. Toby. You can't hide from me anywhere. What was that? Wow, dia perasan aku lagi guys. Okay. Selamat. Sekarang ni kita akan pergi ke sekarang ni kita nak pergi ambil lighter. Lighter aku tak silap aku dah ada dekat tempat yang aku ambil magnet tu. Aku serempak dengan dia pula. Masya Allah. Kenapa lah aku asyik serempak dengan kau aja. Okay. Kita dapat lighter guys. Dapat lighter. Barang yang kita perlu bawa naik kereta api tu, lighter, kasut boot dan apa lagi? Lighter, kasut boot tu je lah. Lighter, kasut boot tu je lah kan. Kita pergi ke saya. Lighter. Ambil lighter kita. Dia tak ada guys. Dia tidak ada di sini. Okey, kita masukkan. Kita gerak. Wah, nampaknya aku akan menjadi seorang penambang emas atau penambang biji timah guys. Aku tak tahulah. Andai saja kayu-kayu tu patah, mungkin aku akan ditimbun hidup-hidup oleh tanah-tanah ke atas ni dan kristal. Wah, kita dah sampai. Sekarang ni barang yang kita perlu buat ambil adalah lighter. Cepat. Ayo. Come on. That's it. Okay. Sekejap. Ada lampu lah kat atas ni. Tekan ni. Oops. Aduh. Kenapa patah? Macam mana aku nak tarik balik nanti? Okay guys. Dah nyala ke? Dah nyala. Dah terang guys. Dah terang. Mantap. Sekarang ni kita ambil kasut boot. Kita ambil boot. Dia tak ada. Okay, kita ke depan sini. Kita ambil ini tempat api ni. Dia tak nampak kita kalau kita masuk air ni. Okay, mantap. Kita ambil ni. Dia dekat mana? Kat mana keberadaan dia? Aku rasa dia macam jauh. Jadi kita masuk tu sila ke sini. Okay, mantap.
not going to walk. Okey, kita dah ambil. Kita akan patah balik ke saya. Tempat yang bernama saya tu. Bila kita nak sampai ni? Cukup jauh kita masuk ke dalam tanah. Weh! Nampaknya budak ni takut kelawar, guys. Saya harap saya tidak digigit. Saya suka komik, tetapi saya lebih suka menjadi Spiderman daripada Mortus. Apa tu? Kelawar, guys. Okay, kita dah sampai. Kita ambil ni apa ni? Gas. Gas ni guna dia untuk apa ni? Aku pun tak berapa nak ingat ni. Dia ingat-ingat lupa lah. Sekarang ni kita pergi ke stesen kereta api dulu. Kita ambil pel tidur. Lepas tu kita pergi ke sarang. Kita dah hampir menamatkan game Hotel 2, guys. Kita nak tengok apa ending daripada Hotel 2 ni. Kita ambil ni dulu. Dia ada kat situ lah pula. Alamak. Semoga saja aku tak ditangkap, guys. Cukuplah aku kena tangkap sekali. Aku tak nak kena tangkap banyak kali. Kita belok sini. Okey, dah sampai. I'll find you anyway. Okey, kita pergi ke Samantha. Sam, look what I found. What's that? Apa ini? Sambungan lipas? Cockroach Sambungan lipas spray? tidak. Ia adalah it's a pemotong gas. cutter. You can use it to cut Okay, the chain. terdengar lu, Just press the terdengar lu. button on top and point it at the chain. Kita dengar lu budak si Sam Wow, ni you do cakap not dengan stop Samantha. surprising me. Careful. It'll be very hot. Don't burn your leg. Finally! The kidnapper can't know I'm free, so I'll just keep sitting here like before. Don't thank me. I'll thank you when you get me out of here. But, well done! Okay. Apa yang kita perlu buat? Guys? I've been waiting for you. Apa yang kita perlu buat sekarang ni? To find something? Kita naik ke atas. Okay, dia mencari kita, guys. Apa yang kita perlu buat sekarang ni? Okay, kita kena keluar balik kot. Kita kena pergi ambil pil tidur tu dia. Ubat tidur. Sabel. Okay. Kita pergi ambil ubat tidur. Ada jalan dekat, kenapa aku lalu jalan jauh ni? Can't hide forever. Okay, dia dah keluar. Jadi sekarang ni kita akan masuk balik kawasan bawah tanah tu. Okay, slow. Go back to your cell. It's so Tom, Sam, I found the sleeping pills. Okay, kita bagi si Samantha ni Tom, ubat you're tidur. so good. Now awak I sangat really have a baik. chance. Our plan might Macam mana work. kami All we mungkin have to do berjaya? is wait Apa until yang the perlu kami evening when he lakukan? comes to feed me. Yang perlu kita akan lakukan, guys. Dia datang. Dia nak bagi makan si Samantha ni. Sebab Samantha ni kan kata si Tom ni yang si siapa namanya?
penculik dia akan bagi dia makan waktu malam je. Jadi itulah kesempatan dia untuk ambil kunci daripada si Keep your great news to yourself penculik ni. and close the door from the other side. Samantha, don't be so rude. I work so hard, and you don't appreciate it. Almost everything is ready. Kita dengar si penculik ni kata apa, We should guys. celebrate. This may be one of your last dinners. Well, if you really promise it's the last time, then fine. That can be celebrated. What a good girl. And don't get mad at me. Okay, kita dengar. It's your fault. Yeah, Nampaknya yeah. si penculik I ni tried to run betul-betul away, kejam, so now- guys. Blah, Daripada apa blah, yang dia blah. katakan. Heard it 100 times before. What I like about you is your character. By the way, since it may be our last dinner, let's add some romance to it. Dia pasang lilin siap ni, sebab ni adalah katanya that's sweet. makanan You better terakhir deal with a si lot of Samantha cockroaches ni akan around dapat here, lah. romantic guy. Jadi lepas ni No, tak akan dapat. let's eat in silence. Sedih pula aku rasanya. Aduhai. Enjoy. I have to do something to distract him. What's that? Okay. Kita panggil dia keluar. Wait. Sabar. Anda tidak akan dapat mengejar saya. Oh man. Oh shit. Mana pergi? Oh man. Baik kita berbuat, guys. Alamak. Jalan buntu lah pula. Ada laluan dekat belakang ni. Ternyata ada laluan, guys, kat belakang ni. Jadi anda tidak lapar lagi? No. Tidak, baik let's kita eat a bit makan lebih more. sedikit. Oh, Adakah anda Lost telah the urge hilang to keinginan untuk menyingkirkan? Well, since we're having such a romantic guys, dinner, tengok je dulu, why not dengar at je. least enjoy it? smart girl. That's what I'm talking about. Alamak, lipas ni tolak pula ubat tidur tu. What's that? Oh, you. Sam! Wow. Ayo, kita masuk ke dalam ni dulu. Kita tembus ke mana? Kita akan dapat pergi ke mana, guys? Just waiting. Kemana kita ni? Kita sedang ke mana? Gelap je ni, kenapa ni? Aku dah mati ke? Where are you going? Wait, mana jalan keluar? Nampaknya situ bukanlah jalan keluar dia, guys. Kita cuba pergi ke pintu ni. Pintu dikunci. Weh! Wow, man. You can't. Weh! Dia ke mana, guys? Weh, astagfirullahalazim. Weh, lajunya dia lari. Tiba-tiba dia lari je, laju, guys. Aku kena tangkap, Masya Allah. Takkanlah aku gagal lagi kali ni. Hi. Oh, dia Sick. dah muak, guys, dengan orang air kita. Tiny little slug. You're not going anywhere else. Siapa pukul dia? That's for dinner. Si Samantha pukul dia pakai skop, guys. Terima kasih, Samantha. Sam, are you okay? I'm okay. But it'll be even better when we finally get out of here. Terima kasih lah. Kau memang sahabat sejati aku lah. Kau tolong aku kan. Kita ke mana? Kita santai. Kita dapat lari lah ni. Kita santai tengok matahari I still have terbenam. no chance to thank you. I couldn't have escaped without you. Kita dengar je percakapan dia Sam. sampai habis. You would do the same. Apa benda pula ni? So Punya game lah. what did you see while you were there? I've seen the dolls he tries Tak apalah, kita dengar je percakapan mereka sampai akhir, guys. Baru kita tahu apa yang dicakapkan. Apa? Hall D3 nanti apa? Macam mana game ni? Harry looked right at me when he was already a doll. Damn. Poor Harry. I think Oh, Harry tak dapat kembali, guys. Harry kawan dia tu malam telah menjadi boneka dan tak dapat kembali ke wujud asal dia. Oh, sedihnya He never aku. mentioned a witch the whole time. At first, I thought it was a silly joke, but now I'm not so sure. A witch? Damn. I thought it was just a rumor. It doesn't seem to be. It's like you and I are caught up in a horror tale, isn't it? Yeah.
Also, well, one day he took me into the woods, promising to show me something interesting. Wah, ending yang menarik ni. Kenapa dia ikut balik si penculik ni? Oi, tempat penyihir ke? Tempat penyihir guys. Alamak, bersambung pula. Tak apalah, mungkin bersambung nanti dekat Game Hall Tale 3. Kalau kau nak tengok aku main Game Hall Tale 3, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Okay, dah habis ke gamenya? Cerita dah habis guys. Tahniah, anda telah melengkapkan episod kedua kisah seram. Sila nilaikan permainan untuk mempercepatkan pelepasan episod ketiga. Masa kamu tinggal tu. Okay, jadi sampai di sini saja guys video aku pada video kali ini. Sebelum tu korang jangan lupa tekan button subscribe kat bawah, tekan tombol like, dan kalau boleh korang komen dan share video ni sebanyak yang mungkin sebagai tanda sokongan korang untuk channel aku. Jadi Assalamualaikum dan kita berjumpa di next video.